Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan tentang maksud entrepreneur. Entrepreneur ialah individu yang mengenal pasti peluang perniagaan yang mengumpulkan dan menggabungkan sumber seperti modal, tenaga kerja dan bahan mentah. Ia juga berani mengambil risiko mencipta menggunakan idea yang relatif dan inovasi untuk memulakan, menguruskan dan mengembangkan perniagaan dengan matlamat menjana keuntungan dan mencipta nilai saing yang tinggi. Zup. Okey, seterusnya saya pula akan menerangkan tentang entrepreneurship. Entrepreneurship adalah proses yang mengambil risiko dan terancang dan menggunakan kreativiti untuk menekankan idea kepada perniagaan yang bernilai lah maksudnya. Okey, dia ada 4 poin yang penting, iaitu inovasi, ambil risiko, cipta nilai dan bukan perniagaan biasa. Bagi inovasi pula, sekadar menjual tetapi membawa idea yang baharu kepada pasaran. Okey, seterusnya ambil risiko terhitung, berani menghadapi ketidakpastian dalam perniaga lah maksudnya. Dan seterusnya bukan peniaga biasa. Peniaga biasa sekadar menjual barang yang sedia ada. Maksudnya kita ni dalam entrepreneurship ni memerlukan barang yang baru lah untuk menjual. Dan terakhir adalah cipta nilai yang menyelesaikan masalah pelanggan dan bukan sahaja mengejar dalam keuntungan. Okey, entrepreneurship ni juga kita boleh menggambarkan dia sebagai mindset yang kreatif dan keberanian dalam mengambil risiko. Kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu perbezaan antara entrepreneur dan entrepreneurship. Okey, kita pergi yang pertama iaitu entrepreneur, yang mana bermaksud usahawan ataupun individu yang menjalankan keusahawanan. Jadi individu ini mempunyai sifat tertentu seperti apa? Berani mengambil risiko, kreatif dan juga bertanggungjawab dalam menjalankan proses keusahawanan. Okey, kita pergi yang seterusnya itu entrepreneurship, yang bermaksud keusahawanan ataupun aktiviti yang dijalankan, yang mempunyai kaedah seperti apa? Pandai mencari idea dan juga pandai mencari idea serta untuk memastikan mendapat keuntungan dan juga keusahawanan sentiasa berkembang. Jadi secara ringkasnya, entrepreneur bermaksud seseorang yang menjalankan proses dan entrepreneurship bermaksud keusahawanan ataupun aktiviti yang dijalankan oleh seseorang. Terima kasih. Baiklah, kita pergi ke poin seterusnya, iaitu dua contoh usahawan di Malaysia yang boleh kita ambil ialah yang pertama, Datuk Ali Shukri. Beliau merupakan usahawan yang berjaya kerana membina perniagaan yang besar daripada permulaan yang kecil. Antara sebab utama ialah bermula dari bawah. Beliau bermula daripada modalkan 450 dia berniaga produk kecantikan di pasar malam. Okey, yang kedua, membina jenama yang besar yang kukuh dan kukuh. Beliau mengasaskan di Herbs dan berkembang menjadi salah satu produk kesihatan kecantikan dikenal ramai di Malaysia. Yang ketiga, bijak dalam pemasaran. Datuk Ali Shukri terkenal dengan slogan telajak laris dan sering menggunakan media sosial sebagai medan alternatif untuk mempromosikan produk mereka untuk meningkatkan penjualan. Satu. Contoh usahawan yang seterusnya iaitu Datuk Seri Vida. Ia mengasas produk kecantikan dan kesihatan, iaitu produk pemugah yang memberi tubuh badan kita kesihatan, dan selepas itu dia berani mengambil risiko pada memulakan perniagaan dia sendiri, dan selepas itu dia berjaya mengembangkan perniagaan serta mencipta peluang pekerjaan. Akhir sekali, usahawan ialah individu yang menjalankan perniagaan, manakala keusahawanan iaitu proses atau aktiviti yang membangunkan perniagaan melalui inovasi, kreativiti dan mengambilkan risiko.